Kenalah selak-selak sikit kan sayuran yang kita boleh makan. Okey korang, sekarang ni kita dalam proses cari satu lagi sayuran lain. Kalau semalam kita cari pucuk paku, hari ni kita cari satu sayuran lain. Dekat kawasan pinggir-pinggir hutan ataupun pinggir-pinggir tempat macam ni, kadang-kadang banyak je makanan lain yang kita boleh makan. Macam ni jambu. Yang ni jambu burung tau, tapi belumlah masak lagi. Yang ni jambu burung. Lepas tu ada lagi. Yang ini terung pipit tau. Yang ni pokok terung pipit. Yang ni pokok terung pipit. Ada juga buah dia tapi tak banyak. Yang ni terung pipit, ada buah dia 1-2 biji macam tu tapi tak banyak. Kita pun ada lagi. Sebenarnya kalau duduk kampung ni, kalau kita rajin, kita boleh je dapatkan sayur-sayuran dekat sekitar-sekitar kita lah. Macam nak ambil untuk sekali makan kan. Boleh, banyak je. Okey, di tengah-tengah semak macam ni, jangan ingat tak ada sayuran yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi tu? Korang tengok ni. Kangkung. Kangkung pun banyak dekat sini. Kita ambil je pucuk-pucuk dia ni. Kangkung dia memang betul-betul gemuk tau. Cuma kenalah selak-selak sikit kan. Okey, ini kangkung. Dan kita ada lagi satu sayuran lain. Yang itu saya tak nak bagi tahu. Korang naikkan dekat ruangan komen apa nama sayuran tu Okey, terima kasih sebab menonton. Assalamualaikum. Tengah-tengah semak sama ni, rupanya ada sayuran yang kita boleh makan. Tengok, korang macam mana nak pilih apa yang boleh dan apa yang tak boleh dimakan. Okey, sini saya tunjuk dekat korang. Ini antara sayuran yang kita boleh makan lah. Ini dia berbuah. Buah dia warna macam gelap-gelap macam tu. Ini buah dia. Dan dia pokok dia lah. Dia ada bunga dan dia ada buah. Cuba korang teka ini pokok apa. Daun dia macam daun cili, tapi dia bukan pokok cili. Kita kena cari dan kita boleh bezakan pokoknya dekat semak-semak ni, kita boleh bezakan. Walaupun tak banyak tapi dia ada. Ini pokok apa korang? Cuba teka. Saya tak akan bagi tahu sampai video ni habis. So korang tekalah sendiri dan naikkan dekat ruangan komen apa pokok ni. Kat sini pun ada. Dia memang banyak tapi kita kena perhatikan betul-betul lah. Dekat tengah-tengah semak ni, dia akan hidup kawasan-kawasan macam ni. Kawasan-kawasan yang semak, kawasan-kawasan tanah hitam. Ada banyak kawasan-kawasan situ. Okay guys, rasa dah cukup dah. Inilah pokok yang mana saya akan rahsiakan namanya. Yang mana tahu, sila naikkan dekat ruangan komen. Sini pokok dia.